membuka cerita kisah Pak Kaduk penuh makna. Tersebutlah kisah pada suatu masa dahulu di sebuah kampung yang aman damai tinggal seorang lelaki yang sangat meminati sabung ayam. Namun Pak Kaduk seorang yang lurus gendut. Lalulah semua. Inilah ayam paling hebat dalam dunia. Hebatnya ayam Pak Kaduk. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon senang. Kalau sombong meninggi diri, akhirnya rugi sepanjang masa. Pergi ke sawah membawa parang, singgah sebentar membeli keladi. Ayamku pasti muncul juara, jangan iri hati dengki. Abang, jangan terlalu yakin. Orang yang bijak sentiasa berfikir dahulu sebelum keputusan. Alah, ayam aku ni kalau berlawan dengan harimau pun boleh menang. Sabar Pak Kaduk. Jomlah Mak Kaduk balik. Babak 2 di istana. Ampun tuanku, Patik membawa Pak Kaduk menghadap. Pak Kaduk, beta dengar ayam kamu sangat hebat. Beradikah kamu melawan ayam beta? Berani? Berani, saya tak pernah kalah. Tetapi jika ayam beta menang, kampung dan ayam Pak Kaduk jadi milik beta. Apa kata kita bertukar ayam dahulu, Pak Kaduk? Saya setuju. Aku berfikir panjang, Pak Kaduk bersetuju. Babak 3 pertandingan.
kampung dan ayam Pak Kaduk kini milik beta. Apa? Maknanya aku menang, tetapi aku kalah. Aduhai, kesian Pak Kaduk. Hari ini aku belajar orang yang terlalu yakin tanpa berfikir akan rugi sendiri. Sebab itulah lahir peribahasa Menang sorak kampung tergadai. Hmm.